perkongsian tentang robot yang ada di sini? Okey, kalau tengok kat sini, robot-robot ini adalah untuk pertandingan robot battle. Okey, robot battle ni pertandingan dia mengikut berat robot tu sendiri. Ada 500 gram, ada 1 kilo, ada 1 kilo 500. Jadi untuk pertandingan robot battle ni, kita menggunakan track yang seperti ini. Seperti yang adik-adik boleh tengok ni, track ni kita guna untuk robot battle. Dia akan, cara permainan dia adalah sama ada menjatuhkan robot lawan ataupun menjatuhkan kun yang ada tu. Itu kaedah perlawanan dia. Wah, cantiknya. Boleh bagi cerita tentang di sini? Oh ya, boleh. Nama saya Cikgu Vic. Kami ni daripada pihak Karisma. Kami ni adalah pakar bahagian robotik dan AI. Okay? Apa yang ada tengok kat sini ialah pergerakan robotik dikawal secara maya menggunakan kecerdasan buatan. Di sini mereka menggunakan isyarat tangan untuk kawal robot tu. Dia ada 5 jenis. Suara, raut muka, isyarat tangan, pergerakan badan dan juga imej. So di sini kita tengah pamerkan yang ringkas di mana mereka tengah main game Snake and Ladder tapi kontrol pakai AI. Sini sekarang kita ada robotik lah. Robotik ni secara umum, tapi dalam robotik ni kita ada banyak jenis robot. Sekarang ni kita ada banyak robot. Yang first kita akan bagi kita ni ada mini sumo. Mini sumo ni kategori 500 gram. Dalam sumo ni kita ada 2 jenis. Satu kategori auto. Auto dia ada sensor. Kalau RC kita ada menggunakan receiver. Receiver menggunakan control. Lepas tu ada kategori soccer. Kategori soccer kita ada umumnya kalau berat kita ikut pada competition robot ni. Yang pernah kita masuk baru ni bulan lepas ada kategori 1.5 kilo. So diberi saiz 20 cm kali 20 cm. Lepas tu kita ada bawa untuk kamera kita ada bawa smart car. Smart car ni kita boleh connectkan dengan ESP, kita boleh connectkan dengan Bluetooth handphone. Just kita boleh pakai handphone siapa-siapa pun boleh. Android ataupun iPhone. So competition yang kita pernah dapat dalam gelar robotik ni kita pernah dapat kategori 3 kg auto champion. Lepas tu kedua dalam kategori semua 3 kilo. Lepas tu kita pernah dapat champion dalam kategori auto juga. So kita orang ni lebih kepada main competition dalam kelab robotik IKBM.